Sifat perkataan ni asal ada mana? Pada Madi ya. Madi. So asal dia ni. Asal dia ni. Dia kata ni morfologi ni asal mana? Madi dia. Mudhari' ke mudhari'? Bubuh ke apa? Ya depan. Mati umur 2. Lepas tu hidup. Dhamma belakang. Jadi ya fazu. Ya fazu. Mudhari'. Kalau fi'il amal ke dah? Bubuh hamzah depan. Itu ihfaz. Okey. Kalau mana tadi jaga, penjaga dia. Penjaga. Ni penjaga. Sini ke dia ni. Menjaga. Jaga. Telah. Ni dan jaga. Okey. Hak ni ke dia? Jagalah. Itu jagaan. Masdar bagi. Hifzun. Jagaan. Penjaga. Hafizun. Ini penjaga. Ini. Semua bahasa belakang. Bahasa belakang. Semua bahasa belakang. Jadi, nak ayat sini ni, perkataan hafizun hudud denung tu, sama kita letak sini ni, mana body dia penjagalah. Cuma kita aspek morfologi nak dia terbentuk dari mana? Tu dia. Terbentuk pada sinilah, start pada sini asal dia. Cara nak tahu dia buah dulu. Buah alif tu. Alif ni adalah timbangan dia sinilah. Buah tu tinggal fa, ain lam, ha, fa, dha. Sini hafizah. Jadi madhi, mudhari'. Itu madhi dia. Madhi, mudhari', amar. Sini masdar. Sini ke dia ni? Sini isim fa'il. Isim fa'il. Apa maksud isim fa'il? Kata nama pelaku. Jadi ni hadiahnya. Jadi setelah dia ada makna tersendiri, susun ayat ni, maka ayat nama dia sintaksis. Yalah, sintaksis. Tu dia. Jumlah ke apa dia ni? Jumlah ke apa?